Kalau tiba-tiba masuk duit berjuta-juta dekat dalam bank kita, kita akan rasa hidup confirm bahagia. Okay? Tapi peliknya, ramai orang jadi kaya sekejap, lepas tu jatuh miskin sekejap. Kenapa jadi macam tu? Okay? Sebab masalah sebenar bukanlah tentang isu duit. Masalah sebenar adalah mindset kekayaan yang belum ada. Tapi tiba-tiba dapat durian runtuh. Dan Fiza rasa ramai orang yang boleh relatekan dengan ayat ni. Aku bukan tak nak beli emas, aku tunggu ada duit lebih baru aku beli emas. Biasa kan? Okey, tapi Fiza nak tanya, betul ke bila kita ni ada duit, kita akan beli emas? Betul ke emas ni patut kita beli bila kita ada duit lebih saja? Apa definisi duit lebih tu sebenarnya? Okay? Sebab orang ada yang menang loteri berjuta-juta pun tetap habis. Contohnya, kes Billy Bob Heron Jr. yang mana dia menang Texas Lotto tahun 1997 bernilai 31 juta USD. Apa yang jadi lepas tu? Duit tu habis sebab apa? Pertama, dia berfoya-foya. Lepas tu dia buat belanja family dia. Lepas tu dia bagi rumah dekat ahli keluarga dia dan dengan kawan. Lepas tu dia jadi sasaran scammer. Sampai dia kerak tukar nombor telefon sebab orang asyik cari dia. Akhirnya pada tahun 1999, dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Dan dia kata kemenangan loteri tu adalah benda yang paling teruk pernah jadilah hidup dia. So, apa yang kita boleh belajar? Duit banyak tak menjamin kita jadi kaya. Yang buat kita kaya adalah disiplin, ilmu urus keuangan dan bina aset yang betul. Sebab itulah Fiza suka simpan emas. Okay? Emas ni dia ajar kita simpan sikit-sikit secara konsisten, bukan tunggu duit lebih baru nak mula. So kalau tuan-puan ada nak mula bina mindset penyimpan emas, serendah RM100 pun kita dah boleh mula simpan emas dengan Public Gold. So boleh isi borang ada kat bawah tu ataupun DM untuk Fiza bantu cara daftar akaun emas Get Public Gold dan Fiza akan guide macam mana tuan-puan nak konsisten menabung emas ni. Dan sebenarnya ada lagi 2 kisah sedih yang di mana orang kaya jatuh miskin yang lagi keras pada sebelum ni. Okay, esok saya akan sambung lagi 2 kisah macam mana orang kaya jadi miskin. Tuan-puan just follow saja and stay tune.